Kita masak ni, hidung kita pun main peranan tau. Hidung, sebab itu kalau orang sesama, orang yang sesama pun bagi dia makan apa pun dia cakap tak sedap, tak berasa. Itu orang sesama. Maksudnya deria bau dia tak ada. Jadi dia makan apa walaupun sedap mana, dia akan cakap tak sedap sebab deria bau tu tak ada. So maksudnya deria bau tu main peranan yang penting dalam masak. Puan masak mesti hidung tu kena siap-siap sedut. Oh, sedapnya bau. Macam tu. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi ayam pedas Portugis. Okey, pertama sekali kita kena panaskan minyak di kuali dan kita nak chop ni. Kita nak cincang ni. Ya. Lada merah. Saya masak ni untuk seko ayam. Okey, bawang besar, bawang putih. Saya letak sikit air supaya dia laju sikit jalannya. Okey. Sedang-sedang macam ni. Ya. Okey, kita nak tumis. Panaskan minyak dulu. Okey. Kita tumis semua ni ya. Okey, kita tumis sampai dia masak. Kita pakai cili merah. Cili merah ni lagi kena hati-hati. Maksudnya kalau kita tumis kena masak betul sebab cili merah dia bukan macam cili kering. Cili kering kan selalunya puan rebus dulu. Dia dah masak, tinggal kita nak garingkan dia saja. Cili merah ni kita tak, dia memang cili mantap. So bila tumis tu maksudnya kena tumis sampai cili tu masak betul. Pastikan yang ini bau naik sedap, semua dah siap, dia dah pecah minyak macam ni, baru kita masukkan semua ini. Ni tadi cili flake, lada cili flake, lada hitam dan juga oregano. Masuk semua. Saya kecilkan api dulu sebab kita ada cili flake. Masuk ni je, nanti dia akan ada bau lagi harum. Kemudian kita nak masukkan tomato paste atau tomato puri. Masamnya datang dari sini. Kemudian lauk ni dia masam tu puan, dia masam-masam manis. Ya. Kita masukkan air perahan lemon. Sikit aja sebab air lemon masam ya. Kita nak masukkan garam. Kita masukkan sedikit air biar ada sikit kuah. Saya masukkan gula merah. Kita masukkan gula, ratakan gula. Okey, ni dah jadi sambalnya, nampak ni. Okey, kita baru masukkan ayam. Ayam yang dah dimasak ni tadi ya. Okey, kita balik-balikkan sambal dia. Saya letak air sikit biar dia berkuah sikit je. Okey, kita balik-balik sambalnya. Okey, macam ni rupa dia. Okey Zai, dah siap dah. Sekejap aja saya masak. Masukkan daun sup. Okey, balik-balikkan ya. Ada sedikit bau daun sup dalam masakan kita. Dah pun siap kan? Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ini, iaitu ayam pedas Portugis buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.